Setakat pergi bawa pisau mahal-mahal 300-400 tak buat kerja tak payah abang. Bang, pasal video ni saya tak nak mention tag siapa-siapa lah. Macam ni lah bang. Macam pakaian, okey. Kita ukur baju pada badan sendiri, betul tak? Maksudnya tanya poket. Kalau mampu nak pakai yang original, beli je lah original. Tak ada siapa yang nak halang. Kalau tak mampu, beli yang lokal, yang kopi-kopi pun dah okey dah. Okey, video kali ni saya direct lah. Saya tak jaga saya punya perkataan. Saya dah tak takut kena valuation ke apa. Okey. Sama juga dengan pisau macam ni. Okey. Kalau tak mampu beli yang original, beli yang lokal macam ni pun dah okey dah. Janji dia lasak je. Sebab tu saya cakap, sebelum saya jual, saya test dulu. Dia lasak, sedap pakai. Nampak? Abang ni boleh nilai sendiri macam mana lasak dia ni. Okey sangat lah bang. Bagi saya terlampau okey lah. Dengan harga macam tu. Okey. Orang dah tak tanya lah bang. Pergi menapah, orang tak tanya ni ori ke bang. Orang tak tanya lah. Orang tengok awak buat kerja macam mana. Okey. Buat contoh nak pergi. Kan nanti kan dah dekat musim raya haji kan. Orang tak tanya ke bang. Victorinox kau ni ori ke? Orang tak tanya dah. Orang akan tengok engkau buat kerja ataupun tidak. Setakat pergi bawa pisau mahal-mahal 300-400 tak buat kerja tak payah abang. Tak payah nak sembang lah bang. Okey, tadi bahagian yang lembut, ni bahagian ruas saya potong Okey, ni bahagian ruas. Sedap bang, pisau ni dia lasak, dia jenis berat. Mata dia pun tebal, 2.5 ataupun 3 mm lah. Okey. Kalau mampu beli yang original. Kalau tak mampu macam saya ni beli yang macam ni pun dah okey dah. Okey. Orang cakap tanya poket. Berminat ada dekat Bit Kuning, saya sediakan link. Assalamualaikum. Bye.